ikan buntal walaupun laut besar ikan buntal sahabat Ni ni dia ikan buntal sahabat. Kita pergi ke tempat lain tapi kita mendaratkan ikan buntal. Okey, kita akan kas lagi. Okey sahabat, percubaan memancing tak dapatkan hasil, cuma buntal. Kita akan mencuba misi yang kedua, iaitu menjaring ketam sahabat. Okey, kita mendapatkan sejenis ketam yang agak rare. Nampak rare mata dia. Okey, ketam yang agak rare kat sini dah berdua. Tak tahu boleh makan tak ni. Okey, kita ready sekejap Okey, ni dia sahabat. Rare sikit dah. Labrador punya ketam ni. Mata dia tengok tu, panjang tu mata dia ni. Mata dia ni. Kita releasekan lah. Dapat lagi ketam yang sama tapi kecil sikit. Banyak spesies ni Kalau sahabat-sahabat tahu komen Okey, kita release lagi ketam yang lain macam sikit. Ketam Labrador. Tish. Siput jarum. Dia panggil siput jarum Boleh makan ni, sedap juga ni. Siput jarum. Ketam spesies yang sama juga. Spesies macam ini juga. Ni dia. Spesies ni lain sikit lah.
daripada area 51 tu kan. Ni lagi lain sikit. Mata dia panjang. Nampak tu mata dia. Tu dia. Okey, kita riliskan dulu Okey, itu dia. Kita riliskan dulu. Sup. Ni dia siput jarum. Okey, kita akan lepaskan dia. Okey, sahabat-sahabat, begitulah misi kita pada hari ini di JT Lavrador. Ketamnya tak sama seperti Area 51 ataupun Area 61, tapi tetap ada walaupun berlainan. Okey, kepada semua yang dah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan di lain video. Okey sahabat, jumpa lagi.